Tarikan yang pertama lah. Ni. Turun. Udang. Udang. Sikit dah. Mana? Udang. Bawal. Bawal seekor. Ni. Lama lah. Ada. Pusat. Dan pusat. Bawal. Ni kan. Ni. Mulus. Bawal. Bawal juga. Bawal lembut. Dah. Oh, berani mati. Selamat petang dan salam sejahtera geng. Jumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita turun ke spot yang baru lah, yang tak pernah kita turun ke sini. Kita kali ni dibawa dengan sahabat-sahabat kita. Kita nak tarik mengumpat di sinilah. Cubaan yang pertama kali, tapi dia orang ni dah biasa geng. Kita je lah tak pernah. Hari ni je kita jejak ke pantai ni, yang pantai baru lah, yang kita baru nak mencuba menariknya geng. Tak tahulah di musim ni kita cuba di pantai ni pula. Sahabat-sahabat kita, inilah sahabat-sahabat kita nak guna. Ni dia punyanya. Ini dalam 300 kaki lah. Saya punya pendek. Saya punya tu dia punya pokat agak pendek. Kita pasang dulu geng. Kita pasang dulu. Ni. Saya punya tu dia ni ringan sikit lah. Dia ada pelampung geng. Mana sebelah atas sebelah bawah? Atas. Okey atas. Bawah. Pusing tak? Macam mana? Ikat? Ikat je. Tak. Saya punya tu besar, nak kena potong lah batu. Lemui ada bawah yang lemui. Nah. Lembar. Lemui dah. Tak tingkat dia. Matai tu. Tahu? Mau letak air. Kita balik ke le, oi. Hah? Apa bawah? Nah. Balik. Betul lah. Betul lah. Batu bawah. Jom. Kita tarik yang pertama ni. Sipu ni. 3 orang sipu ni. Omak besar oh. Omak besar oh. Omak besar oh, berat nanti oh. Ini kalau tarik memang berat lagi. Kompau terus oh. Coba kat pantai ni pula. Semalam ke pantai Begalang, nampaknya kurang lah. Kita ke sini pula 2 hari berturut-turut kita tarik pokat ni. Tarik mana? Sana ke sini? Sana. Nanti kita akan tarik ke sana. Jumpa kat sana. Mendarat lah. Ambil tengah tu ya. Tarik tengah tu. Tarik. Ada ikan ke? Ada ikan.
Bos. Tadi lagi ha. Oh. Ini bos. Oh. Ni kenapa? Tarikan yang pertama lah. Ni. Tengok. Ada gerut. Udang. Ikan ada. Gerut-gerut. Gerut right? Tak ada. Ada udang. Sikit lah. Ni guys. Mana? Udang. Kat sana. Sama juga lah. Okey, kita bersihkan dia. Ikan. Oi, tertukar. Tertukar. Scrap. Lembut. Angkat dia. Okey. Kotak ni dulu. Kita nak tarik yang kedua pula. Kita bersihkan ni lagi. Angkat udang. Udang. Tarikan yang kedua hampir mendarat lah. Tarik dia. Tarik. Kenapa ni agak terangkat? Macam ni pun cantik. Mudahan yang kedua ni padu lah. Tarik. Ada udang oh. Lompat udang. Udang lompat. Hei. Tarik. Oh. Macam ni lah geng. Tarik. Macam ni. Tarik. Lanjut. Aduh. Tarik ni. Apa? Tengok. Ada ikan lah, banyak ni. Ikan banyak. Bolos. Boleh. Dah. Ada ikan. Ikan persia. Oh, bawal. Bawal seekor. Aduh. Panas tu. Bawal. Bawal seekor. Ni lama lah. Ada pusat. Ikan pusat. Bawal. Ni kan. Lembut. Ni bolos. Bawal. Bawal juga. Bawal lembut. Dah. Nis. Bawal lagi geng. Lama.
baru orang. Okey, sana dah. Orang dah. Syukur dah. Ada. Senangin. Senangin. Bol. Pusat. Oh, patut benjer ho. Botol tu ho je. Dang. Bawal. Ini dah ambil dia tak? Ha? Ke sebelah? Ha? Sebelah tu. Pokok kamar dia. Baby. Baby. Bibi ho. Bawal. Wah. Tenang. Okay, kita kotep dulu geng. Kita ikan kecil-kecil. Urus. Udang. Orang tepung. Mana ya? Bersih. Bersih. Besar di udang. Udang goreng pun sedap. Goreng tepung. Kita akan tarik yang ketiga. Ni yang kedua pun ada. Kotep-kotep penuh tong dah hari ni. Siput-siput pun ambil. Siput. Ini sahabat kita yang ni ada siput banyak juga lah. Okey, sampai dah jadi buaya dah ni. Abang ini buat penyejuk badan. Okey, ini tarikan yang ketiga pula geng. Yang ketiga, cuba lagi. Tengok sampai apa tu. Baru 2 kali tarik. Ini dah tercabut pula tadi. Okay. Kita tarikkan yang ketiga pula geng. Tarikan yang ketiga geng. Tengoklah kalau tak ada kita cukuplah. Kita cuba lagi. Kalau ada kita tarik lagi. Kalau tak ada kita stop lah. Tarikan sampai ketiga kali je sahaja. Lagi pun atas tu ada jaring ketam ke. Ada pelampung tu. Ada lah. Cuba lagi. Jom, jumpa kat tepi dah. Kita mendarat yang ketiga ni. Tengoklah yang ketiga ni. Ada tak hasil ni? Tarik bawah je. Tarik bawah. Tarik bawah tu. Ya. Tarik. Tarik macam tu je. Ada ke? Ada. Ada udang. Dan ada. Tarik lagi. Besar. Besar. Besar ni. Udang. Besar dia. Anak-anak ikan ada.
hitam. Hitam. Penat dah. 3 kali tarik dah penat. Nampaknya ini yang terakhir lah, geng. Itulah. Memang agak kurang juga lah di musim ni. Semalam kat Bakar Alang pun tak ada. Kali ni cuba pantai ni tak ada juga. Tapi setakat ni adalah hampir-hampir macam semalam juga lah. Hampir-hampir macam semalam. Baru dapat lama. Lama. Penat. Segalanya dah penat. Hitam. Ada nunggu. Oi. Rawat. Kalau pakai lembu, kalau bunga kalau lama. Okey, tak boleh dah. Ada jaring. Merajuk lah, balik. Ada jaring di atas, geng. Atas sana. Depan ni je jaring. Nampak ke sana. Nak tarik pun dah tak boleh dah. Nampak gayanya sampai di sini sajalah. Patutlah ikan tak dapat. Lubang oi. Alamak. Aduh, patutlah banyak lepas. Ini betul-betul lubang betulan ni, geng. Ikan yu ni. Tengok kepala Edi, abang Edi pun boleh lepas. Masuk orang pun boleh lepas. Oh ya, oh, patutlah. Memang penutupnya hari ni lah 3 kali tarik. Okey, kita nak bersihkan. Baliklah, geng. Tengoklah, kita cuba cari apa yang ada kat pantai ni. Kali ni semalam pun gagal, hari ni pun gagal. Hari ni turun ber-5, semalam 3 orang. 2 hari pun gagal. Alah, belum rezeki lah. Belum ada rezeki lah. Belum ada rezeki lagi. Besok dibagi rezeki, sekali tarik 1 guni ikan. Cubalah, inilah. Jom. Balik. Kita nak kemas ni lah. Okey, kita dah selesai lah mencari tu tadi. Kita nak tunjuk hasilnya. Kat sana je lah. Kita ni nak cari siput pula. Ini pun siput. Dah setengah guni lah ni. Dia tangkap dah setengah guni tu. Hasilnya kat situ lah. Nak buka nanti kat sana je lah. Ini tak tahu berapa ekor. Nanti je lah kat sana je lah. Cari siput pula. Cari siput. Nampaknya ikan dah kompau. Cari siput pula. Geng-geng ni lah. Ke sana. Kompau. Jom ke siput. Nampaknya kita gagal sepenuhnya ni. Ini mat gagal semua dah. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi siput pula. Hai. Pasal ke? Jumpa sana. Ini kita main kawasan lita pantai punya. Geng, inilah hasilnya. Kita tarik 3 kali tarik, hasilnya pun kurang, geng. Ada udang, ketam sikit, ikan bawal 3 ekor tadi. Inilah hasilnya. Tak berapa banyak. Tu. Kita tunjuk keluarkan pun ikan pun kecil-kecil lah. Boleh lah untuk rasa-rasa. Kita nak cari siput pula. Siput. Tak ada, geng. Ikannya
di musim ni memang kurang sekali lah. Dah kita cuba berkali-kali, tak ada juga. Dapat 2 siput. Sini rumah. Tak biasa malam banyak ni. Malam baru senang sikit lah cari. Kalau siang ni nak kena teliti betul. Dia kadang masuk ke pasir. Dapat ni. Omang. Omang je ni. Tenggelam. Dia Nampak separuh dia tu dia nampak macam ni. Nampak dia separuh. Nampak? Ni. Patutlah. Dia macam ni, separuh. Dia dah terbenam. Terbenam. Dia. Baru apa? Bau siput tu. Ya betul. Nggak tak nampak. Kalau malam dia keluar terus geng. Senang. Kalau siang ni kita pula nak telitikan dia. Macam ni omang-omang ni. Omang. Dia tenggelam sikit. Ni banyak. Banyak. Tu ada 4 tu. 5. Tu. Itu sana, itu sini. Dia gasak. Kena gasak lah. Atas tak ada. Tak ada. Omang je apa. Tarik lagi. Macam ni lah. Ni omang ni. Oh tak, bukan. Kena tipu lah pula kita ni. Janji kita angkat dia. Tengok ni. Geng-geng. Cari siput. Ni. Salah misi gagal. Tarik pokat gagal. Apa gagal? Cari siput pula kali ni. Angin ribut. Masalahnya ikan tak ada. Ya ke? Salahkan angin aja. Salahkan angin je. Kalau dah kompau tu kompau juga. Kalau usaha macam mana pun, kalau dah tak dibagi rezeki, macam tu lah hasilnya. Tak banyak. Gagal. Tapi ada lah. Omang. Ni. Dia dah buntut lah. Buntut dia nampak ni. Separuh badan. Dapat seguni ke? Okey lah. Ada lah. Separuh bunyi pun nak kecil. Berat oh. Nah, penuh ni. Dah setengah karung. Nak betul-betul teliti betul ni. Tengok betul-betul dia dah masuk dalam pasir. Air dah kering. Macam ni lah. Ya. Nampak buntut je lah. Buntut dia je. Nampak hujung-hujung ni. Hujung ni Hujung ni. Apa ni? Ketam ke? Ni ketam ke apa? Macam ketam. Apa ni? Apa ni? Batu. Batu apa? Nak buntut. Ni. Tak nampak betul Nampak dia punya buntut terangkat tu. Ada lah. Jom lah. Cari lagi. Balik. Jom balik. Dapatlah. Tambahan setengah karung ni. Taruh kat sana. Kat topeng pun ada setengah karung. Inilah. Ini hasil siput ni. Banyak juga lah siput ni. Ada lah. Tetap ni. Siput sedut. Tunam. Tak sebab apa tak. Sebab apa nak. Ni hasil pokat separas ni lah. Tak berapa banyak. Okey lah geng. Itu sajalah aktiviti kita petang ni. Mencari tarik pokat dan mencari siput. Bersyukur ada jugalah untuk buat rasa-rasa. Jom kita bergerak balik lah ke pantai yang kita tak pernah sampai. Hari ni kita sampai di sini lagi. Okey, jom balik.